mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Okey. So, sini kita nak pemudahkan ungkapan yang melibatkan set. So, di sini kita ada set 18. Okey. Dia nak tukar dalam bentuk A set B. A, B ialah integer. So, kalau kita guna calculator, kita ada set 18 itu, dia akan terus bagi 3 set 2. So, kenapa kita dapat 3 set 2 ini? Kerana kita tahu bahawa set 18, dia adalah sama dengan set 2 darab dengan 3 square. Set 2 darab set 3 square. So, set 2 darab dengan 3. So, dia akan jadi 3 set 2. So, yang 18 dia bahagi dengan 2, 9 bahagi dengan 3, 3 bahagi 3, 1. 2 darab 3 square. So, 18 sama dengan shift fact. Dia akan dapat yang ini. Okay. So, inilah cara kita tuliskan bentuk square root 18 dengan A square root B. Okay. So, untuk latih diri 4.5 akan dibincang dalam video yang seterusnya.